Terima kasih, Tuan Speaker. Dengan izin, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Musuh utama sistem demokrasi Malaysia adalah sistem yang memusatkan kuasa kepada satu ataupun segelintir pihak. Walaupun saya sedar bahawa pindaan undang-undang ini sedikit sebanyak akan mengurangkan proses pemusatan kuasa tersebut, tetapi saya percaya ada lagi 14 reforms yang wajib dilakukan sepatutnya lebih awal, yang jauh lebih penting. Saya nak mendedikasikan ucapan saya kepada salah satu reform yang saya rasa jauh lebih penting, iaitu ketiadaan Akta Pendanaan Politik di Malaysia. Before we discuss about limiting the power of the Prime Minister, hadkan tempoh Perdana Menteri, sepatutnya kita sudah memperkenalkan Akta Pendanaan Politik ini. Kenapa saya katakan ini? Malaysia merupakan salah sebuah negara, one of the only countries in the world yang masih tidak ada langsung Akta Pendanaan Politik. Apa maksudnya? Dengan tiadanya Akta Pendanaan Politik ini, kita menghambakan politik, ahli politik, rakyat kepada mereka yang berduit. Kerana mereka yang berduit ini membuat pelaburan kecil sebelum pilihan raya. Mereka berikan 100,000, 1 juta, 10 juta. Mungkin bukan hanya kepada satu pihak, mungkin kepada semua parti. Dengan jaminan jikalau mereka menang dan tidak ada transparansi dan ketelusan ini, sesiapa pun jadi Perdana Menteri, mana-mana parti pun yang menang, perlu memberikan kontrak yang jumlahnya jauh lebih lumayan, berbilion ringgit Malaysia. Perlu melanjutkan tempoh konsesi, monopoli yang jumlahnya berbilion ringgit. Sebab itu di dalam Dewan ini kita sudah lihat pertukaran Perdana Menteri berkali-kali. Kita sudah lihat pertukaran parti berkali-kali. Tapi tidak kira Perdana Menteri atau parti, sampai ke hari ini kita masih tidak ada Akta Pendanaan Politik. It shows that there is a systemic problem. Masalah yang sistemik yang menjerat budaya politik di Malaysia. Mengapa ia berkaitan dengan akta pada hari ini? Kerana kita memperkenalkan akta ini untuk mengurangkan kuasa Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri yang masih memegang jawatan Menteri Kewangan, yang menjaga GLC, yang mengagih kontrak berbilion-bilion ringgit, itu tetap merupakan pemusatan kuasa yang luar biasa. Sampai ke hari ini, Tuan Yang di-Pertua, kalau ada mana-mana syarikat gergasi multi-billion dollar company yang culas atau tidak mahu membayar cukai, jumpa dengan Menteri Kewangan, boleh dapat pengecualian khas. Dan pengecualian khas itu tidak didedahkan kepada Parlimen atau kepada umum. Saya bangkitkan persoalan ini dalam Parlimen. Sampai ke hari ini masih belum dapat jawapan. Mana syarikat yang dapat? Berapa jumlahnya? Kerana hari ini kita harapkan rakyat kecil di luar sana, mungkin gajinya tak cecah RM5,000, kelas pertengahan. Oh, you need to declare your taxes. Tax deductible bagi individu hanya sampai RM9,000 Malaysia. Dah lebih 10 tahun kita tak kaji semula. Ini orang kecil ni. Nak dapat tax deductible bukan main susah lagi. Tetapi syarikat mahakaya, individu bilioner ini boleh dapat pengecualian sebegini. Apa masalahnya? Ia berkaitan dengan pemusatan kuasa di tangan seorang ataupun segelintir pihak. Sebab itu harapan saya, walaupun sebagai ahli Parlimen MUA, saya menyokong pindaan perlembagaan untuk mengurangkan kuasa Perdana Menteri melalui hadkan tempoh pemerintahnya. Tetapi saya juga berharap dan rakyat di luar sana masih menilai dan akan membuat keputusan bila tibanya pilihan raya. It is not enough to only forward one cosmetic constitutional amendment. Tak cukup kalau kita tidak susuli. Mungkin kalau bukan pada hari ini, pada sidang akan datang, kita pisahkan PM dengan MOF. Kita perkenalkan Akta Pendanaan Politik. Kita pastikan bahawa reformasi lain yang lebih struktural dapat dilakukan sekali. Dan kita kurangkan pemusatan kuasa tersebut. Malaysia perlu fokus untuk menjadi negara maju. Tetapi salah satu sikap utama untuk jadi negara maju adalah pemerkasaan institusi yang melangkaui politik kepartian dan politik personality. Dan harapan saya adalah dengan adanya undang-undang ini, walaupun saya faham ada pihak kata, oh, kita tak perlu sokong sampai 15 lagi pindaan dilaku. We cannot do that. Saya perlu adil dalam bab ini. Betul ada banyak lagi pindaan yang penting, tetapi pindaan ini lebih baik daripada mudaratnya. Let's start with this, tapi saya harap akan ada banyak lagi pindaan-pindaan lain yang turut dilakukan selepas ini. Saya rumuskan ucapan saya dengan satu message. Ini adalah pindaan yang wajar disokong,
Tetapi pindahan ini perlu didatangi dengan pelbagai jenis reforms yang lain, khususnya Akta Pendanaan Politik. Dan harapan saya ia dapat diluluskan sebelum Parlimen dibubarkan. Terima kasih.